Assalamualaikum guys. So 2 ekor gajah ni berperang, Malaysia sangkut kat tengah-tengah. Kan? So baru-baru ni Xi Jinping dah datang Malaysia, Cambodia dan juga Vietnam. Antara negara-negara yang merupakan eksporter terbesar semiconductor dan lain-lain barang ke Amerika. Kan? Si Trump pula nampaknya tindakan dia tu backfire lah kan. Sebab kerana sekarang ni semua negara dah isolate Amerika Syarikat. Kanada contohnya dah tutup elektrik dia kepada negara-negara utara Amerika Syarikat. Kemudian Kanada dah jual minyak dia tidak lagi ke Amerika tapi jual kepada China. Kemudian Brazil juga kan telah dijadikan pengganti kepada soyabin dan lain-lain produk agriculture untuk dijual kepada China, menggantikan Amerika Syarikat. Baru-baru ini pula Amerika Syarikat kata tak apa, China tak nak beli dia punya daging-daging, dia akan jual ke India. Yang tu lawak lah. Itu je lah menunjukkan yang American supremacist ni kan. Orang Amerika ni kan dia memang tak belajar geografi kot, atau tak belajar international politics, yang dia tak tahu dunia luar, yang dia tahu cuma Amerika. Kita ada dua negara ni tuan-tuan, dia ada berbeza tau. Amerika ni dia dapat duit kan, dia sibuk nak naikkan bursa dia kan. Bursa dia setiap kali pun all time high. Orang-orang ni malas nak bekerja kan. Dia tak subsidize syarikat-syarikat yang besar-besar untuk jadi lagi besar, untuk menerajui dunia. Dia tak mesti macam China pula, dia dapat duit-duit tu yang banyak-banyak tu, dia gunakan untuk mengembangkan infrastruktur, dia mengembangkan bisnes-bisnes kan. Contohnya dia bagi subsidi kepada BYD untuk BYD jadi syarikat kereta yang terbesar di dunia kan. Jadi subsidi-subsidi inilah yang menyebabkan China lebih maju dari segi manufacturing, dari segi semua segi lah, dari segi perkapalan, military, dari segi education kan. Dia orang dah belajar AI dan sebagainya kan. Dia orang ke depan dibandingkan dengan Amerika. Jadi kita pula patutnya ikut cara China lah, mensubsidi benda-benda syarikat-syarikat yang bagus-bagus tu, supaya dia jadi syarikat-syarikat yang bertaraf dunia kan. Itu cerita dia. Jadi tuan-tuan, sebenarnya bila anda beli ataupun anda memohon saham IPO kan, sebenarnya anda membantulah syarikat-syarikat yang boleh membesar tu untuk membesar, kerana anda beri suntikan modal untuk mereka membesar, manufacturing dan sebagainya. Dan itu adalah petanda yang baik. Samalah seperti apa yang dilakukan oleh China. Rather than pump duit tu ke dalam tempat-tempat yang tidak sepatutnya kan. So kalau anda ada duit lebihan, melaburlah saham, bantulah syarikat ini untuk berkembang lebih